Baru balik dari Taweh. Lapar lah. Saya rasa nak moreh lah. Dia tak ada lah. Tapi I ada kudap-kudap dalam kereta. Kudap-kudap? Dalam kereta. Dalam kereta? Kita rasa dulu. Kita Okey, rasa okey. dulu. Jom. Wah, apa ni? Ini ubi madu kayangan daripada Papa Laris. Oh, ubi madu kayangan. Nampak macam ubi biasa tapi dia bukan ubi biasa. Dia ubi daripada Jepun. Oh, ubi dari Jepun? Dia si ada ziplock Oh, you dah buka. You makan tanpa ais. Jangan risau. Dia tak masuk angin. Sebab tu dia buat ziplock. Yang penting tak masuk angin. You rasa sendiri dia punya kerang upan. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Oh, bentuk dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try dulu. Macam mana? Sedap tak? Oi, okey, sedap. Rasa dia macam mana? Rasa dia ni sedap, dia tak manis sangat. Dia manis dia tu natural aja, natural Betul. sweet. Dia bukan manis gula tapi dia manis madu. Memang manis natural daripada ubi ni sendiri. Sedap kan? Ha. Kalau nak tahu, you kalau makan benda ni, I boleh garanti you makan non-stop. You takkan stop punya makan. Bagi air lah. Mana boleh? Bagi air je lah. You dah makan dah tadi. Ni makan seorang-seorang. Tak ada air. Tak apalah, kita mengalah bulan puasa. Yang penting, I dapat happykan bakal suami I. Ya, thank you. Terima kasih sedap Okay. Ni air simpan lah. Simpan lah. Jangan simpan lama-lama tau. Takkan Kenapa? nanti sekarang I nampak nanti I ambil. Tak ada you habiskan. Ah, I habiskan. Kalau you ambil, saya cari balik. Mana boleh ni air punya. Dah.